91 Grup Operasi Perisikan, 91 GOP, 91 Regimen Khas Perisikan Tempur, senyap dan berkesan. Merupakan unit penting dalam Kor Risik Diraja ATM, memainkan peranan penting semasa zaman melawan komunis gelombang kedua sehingga kini. They said this is one of our hardcore and classified spy. 91 Grup Operasi Perisikan atau ringkasnya 91 GOP dahulunya dikenali sebagai 91 Regimen Khas Perisikan Tempur, 91 RKPT. Penjenamaan semula ini dilakukan sejajar dengan penstrukturan semula bahagian staf Perisikan Pertahanan BSPP. Secara keseluruhan, 91 GOP merupakan aset utama ATM dalam pengumpulan maklumat perisikan strategik. Kewujudan pasukan ini memperkukuh keupayaan BSPP dalam menyampaikan maklumat perisikan yang tepat, pantas dan berkesan kepada Angkatan Tentera Malaysia. Setiap anggota 91 GOP menjalani latihan khas yang intensif, dirancang khusus untuk melahirkan operator perisikan yang bukan sahaja berketerampilan tinggi, tetapi juga mampu melaksanakan pelbagai tugas dalam sebarang situasi operasi. Asal-usul pasukan ini bermula pada 1 April 1972 dengan penubuhan Pasukan Khas Perisikan Tempur PKPT sebagai unit khas di bawah naungan Kor Risik Diraja. Ketika itu, kekuatan pasukan hanyalah seorang pegawai dan 35 anggota lain-lain pangkat. Walaupun kecil, mereka cukup signifikan. Penubuhan awal ini membentuk satu markas trup dan 3 pasukan ronda kumpulan kecil atau RKK. Kesemua anggota awal ini dipilih dari Regimen Gerak Khas Malaysia. Penubuhan PKPT adalah respons segera kepada keperluan operasi khas perisikan dalam membantras ancaman pengganas komunis. Latihan mereka difokuskan kepada peperangan hutan serta teknik dan taktik RKK. Apabila keperluan operasi meningkat, PKPT dibesarkan menjadi satu skuadron khas dengan penyertaan anggota dari Regimen Askar Melayu Diraja dan Regimen Ranger Diraja yang terlatih dalam bidang perisikan. Sepanjang era insurgensi, pasukan ini mencatat pelbagai kejayaan dalam operasi khas menentang pengganas komunis. Mereka bukan sahaja terlibat dalam pertempuran, malah berjaya mengesan lokasi persembunyian musuh, khemah, stor makanan atau food dump dan tempat simpanan senjata. Kejayaan ini menjadikan PKPT dikenali dan dihormati bukan sahaja dalam kalangan tentera darat, malah turut mendapat perhatian pihak atasan cawangan khas polis dan Kementerian Pertahanan. Namun, selepas Parti Komunis Malaya meletakkan senjata pada tahun 1989, 91 RKPT tidak lagi melaksanakan operasi ketenteraan seperti di era insurgensi. Walaupun begitu, tanggungjawab mereka tidak terhenti. Hari ini, sebagai 91 Grup Operasi Perisikan, pasukan ini terus memainkan peranan penting melaksanakan operasi khas di bawah arahan Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan mengikut keperluan dan tuntutan semasa.